menuju ke meja utama pada ketika ini. Mempersilakan Encik Muhammad Fauzi bin Pilus dari bahagian penguasaan dan kawalan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang berbarakah ini, kami menadah tangan memohon limpahan rahmat dan keberkatan daripada-Mu sempena majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Kementerian Dalam Negeri tahun 2025. Ya Allah yang Maha Pelindung, peliharalah negara kami daripada sebarang bencana, perpecahan dan kekacauan. Tetapkanlah keamanan dan keharmonian di bumi Malaysia yang kami cintai ini. Jadikanlah kami semua ejen keamanan yang sentiasa menjunjung tinggi nilai-nilai murni dan prinsip keadilan. Ya Allah, Ya Syakur, jadikanlah diri kami insan yang lebih baik setelah sebulan menjalani tarbiyah Ramadan-Mu. Moga kecemerlangan tahsiah di Aidilfitri ini kekal berpanjangan dengan sulaman silaturahim dan keimanan dengan izin mujur. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Fauzi bin Pilus bersama Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri yang juga tuan rumah kita pada hari ini untuk menyampaikan ucapan alu-aluan mengalu-alukan kehidupan di kenamaan menteri dia. Datuk Seri nak di bawah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga mengalu-alukan sahabat saya Tan Sri Speaker Sri Johari Abdul, rakan saya Dr. Samsul Anwar Nasara, Timbalan Menteri Tan Sri Kementerian Dalam Negeri, mengalu-alukan yang kita kasihi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai tanda mengalu-alukan, saya mengajak semua mari kita berikan tepukan alu-aluan mengalu-alukan sebab Datuk Seri hari ini baju Melayu hitam sebab baru selesai majlis angkat sumpah Gubernur Pulau Pinang yang baru. Terima kasih banyak Datuk Seri. Kalau Rasanya semua teruja nak bersalam dengan Yang Berhormat Perdana Menteri pada petang ini. InsyaAllah Yang Berhormat Perdana Menteri kita antara pemimpin yang sangat berjiwa rakyat, yang suka untuk bertemu mata dengan
hadirin sekalian. Jadi kalau ada ruang dan masa, insya-Allah anda mungkin berkesempatan untuk bersalaman dan juga bertemu mata bersama pemimpin nombor 1 negara kita yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Pendaftaran negara. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk mereka. Wow, hebat persembahan mereka. Dan juga Dewan Rakyat juga turut bersama kita pada hari ini. Pengurusan tertinggi kerajaan peringkat persekutuan dan juga negeri turut bersama kita pada hari ini. Dan ramai pada hari ini juga pegawai-pegawai kanan kementerian, jabatan dan juga agensi juga mewakili pengurusan tertinggi KDN.